لك والملك لا شريك لك. Sementara itu, jemaah haji Malaysia dinasihatkan memakai pelitup muka berikutan keadaan cuaca di Mekah berdebu dan jerebu dengan indeks pencemaran udara atau IPU mencecah paras tidak sihat iaitu 180 semalam. Muhammad Hisham Harun berkata cuaca panas dan berdebu yang melanda Mekah sejak 2 hingga 3 hari kebelakangan ini turut menuntut jemaah agar bersedia dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi perubahan cuaca sepanjang tempoh ibadah haji. Muhammad Hisham berkata pihak tabung haji akan terus memaklumkan keadaan semasa cuaca dan laporan IPU melalui saluran rasmi seperti WhatsApp bagi memastikan jemaah sentiasa peka dengan perkembangan terkini. Jemaah turut diingatkan agar tidak terdedah lama kepada panas terik dengan suhu semasa mencecah antara 30 hingga 44 darjah Celsius dan dijangka boleh meningkat sehingga 50 darjah Celsius dalam masa terdekat. Katanya persediaan fizikal dan mental amat penting terutama menjelang wukuf yang dijangka berlangsung dalam tempoh 2 minggu lagi. Jadi kita menasihatkan jemaah supaya memakai pelitup muka apabila mereka keluar daripada bilik sama ada keluar ataupun sama ada ke masjid. Jadi kita sarankan supaya semua jemaah haji kalau boleh pakailah pelitup muka. Muhammad Hisham berkata TH giat menganjurkan program persediaan ibadah haji dan persiapan ke masyair bagi memastikan jemaah benar-benar bersedia secara fizikal, mental dan spiritual menjelang kemuncak ibadah haji.